Aduh. Rina itu. Bukan. Siapa nak jadi macam Rina? Rina macam tu. Okay. Siapa nak jadi macam Rina? Irfan tak jadi post. Handphone dia rosak. Aduh. Lah, baru kita nak suruh tengok kan. Lah. Macam mana tu? Tak jadi post. Habis bila dia nak postnya? Tak jadi post. Spek dah hilang. Ya, tak jadi post. Dah lepas dah kita tak tengok. Tak apa, tak lepas lagi. Kita ada konten pendek. Terima kasih siapa miau-miau. Miau. Siapa 6.30 saya punya video dia, geng. Pukul 6.30 ni, lagi dalam 25 minit kita ada satu video, tapi video ni pendek je. Video ni untuk jadikan task monitor saya dekat YT saja. So saya post video pendek ni untuk orang kata untuk monetas. So harap korang layan je lah. Video tu pendek je, bawah 10 minit je. So video tu memang pendek, tapi penuh dengan gelagat saya dan kawan saya. So korang boleh tengok pukul 6.30. Siapa nak jadi macam Chom Corner? What? Siapa nak jadi macam Chom Corner? Chom Corner ni bos, ada lawan ke? Chom Corner ni bos, ada lawan ke? Ni orang dia. Cakap ni orang dia. Ni orang dia, Chom Corner. Dapat topi mak. Oh, terima kasih. Terima kasih dong Keladi. Kalau boleh, bagilah lagi topi tu. Comel lah mak. Ya ke? Mak, dukung aja. Dukung. Dukung. Nak dukung. Dulu kecil, sekarang dah besar rupanya. Dah berat pula tu. Susu. Susu. Nak susu. Nak susu. Orang kata lu gelak sebab tak cukup. Tak cukup susu badan. Betul ke? Macam tu. Tapi memang betul pun. Tak cukup susu badan. Bukan tak cukup, memang tak pernah minum susu badan. Memang pun. Minum susu botol. Saya sebab tu lah emoji. Okey, kan orang tanya saya kenapa ada emoji susu botol. Okey, sebabkan saya dari Abang. Kacau lah adik saya ni. Saya ada adik. Belum. Mak, kejap lagi borak handphone sini dulu. Potong cerita lah mak ni. Amboi dia tu. Okey, 6.30 korang 6.30. Tapi video tu pendek je. So korang boleh layan je. Siapa-siapa yang nak masuk grup tele, korang boleh follow IG saya, Nur Majelah. Dekat bio TikTok ada nama IG saya, korang pergi cari. Lepas tu dekat bio IG ada link, korang boleh tekan link tu. So akan masuk dekat dalam grup ni. Kenapa? Cepatlah habiskan cerita ni kejap. Banyak. Mana lagi nak? Nak masuk dalam rumah banyak ceritanya pula ya petang-petang ni. Ya, cerita memang banyak. Okey. Ceritanya sebab apa diorang tanya tengok ni. Kan Nur punya ni ada emoji botol susu tu. Mak tak nampak spek mata. Spek mata. Spek mata tak tahu gimana. Tak jumpa lagi spek? Ya. Bukan. Spek nenek. Spek kecil. Spek kecil. Spek nenek pakai. Tahu lah gimana. Mak letak kat mana ni? Mak ambil dia atas meja ni. Tapi tak tahu letak mana spek mata. Jadi mak tak nampak. Aduh, tak nampak pula. Sayang 1000 sayang tak nampak nak tengok apa? Korang tulis tu. Kan hari tu kan buat konten dengan... Ya, datang. Yang dia orang datang kan. Betul? Yang kita buat konten kat luar, kat sana yang ambil tukar kan spek mata putih tak sini. Pakai spek mata hitam tu. Betul? Dah tu dah ambil dah. Pergi buang kat mana tak tahu.
Saya tak jumpa. Oh, mak dah bawa masuk? Dah, mak. Confirm bawa masuk? Ha, mak ambil kat sini dah. Kan adik dah pergi kan? Ya dah. Ha, mak pun ambil dah tu. Tapi mak dua-dua hilang spek. Hilang dah spek dia. Ha, kena pergi buat nanti lagi nanti buat kita spek pergi je. buat spek baru. Ha, buat spek baru je. Okay. So buat spek rasanya sekejap je. Ditakkan. Ha. Sekejap je buat spek. So nanti Noh akan bawa, Noh akan, kita akan pergi dengan Siapa tu? Aslah. Aslah lama Aslah pun lelah. So Aslah. Aslah pun lelah nanti. nanti Noh cakap ini. Tak ada memang tak ada tengok. So Bukan. cerita tak habis lagi ni, botol susu. Ha? Okay, sebab kan ada orang cakap dengan saya tak cukup susu sebab tu gelap. Dia gelap ya? So emoji botol susu tu sebabkan saya memang tak menyusu badan. Saya memang orang kata menyusu botol je pada baby kan. Tak ada sebadan. Sebab saya dah cakap dah waktu orang kata proses nak jadikan saya tu, saya jarak dengan akak saya jauh. So time tu ayah saya nak sangat anak lelaki lagi seorang. Arwah ayah saya nak sangat. Bolehlah sini ni. Mak saya cakap tak nak. Mungkin ayah saya time tu bagi bunga ros kat dia. Terus jadi keluarlah saya. Lepas tu susu tak ada tu. Keluar pula di malam yang gelap. Oh, ni tak kawan. Ai suka nampak? Dia keluar malam yang gelap, tak malam terang. Lebih pada kawan-kawan je bahan ni. Kesian Kak Noh Ingat kawan-kawan je bahan. Tak apa. Mak sendiri pun bahan ni. Manis rupanya. Hitam pok manis. Semangkuk manggis walaupun hitam nampaknya manis. Tu tak? Itulah. Maknya pun tak putih pun. Putih ke? Tak, hitam. Hitam ke? Hitam. Sama mak. Tapi kaki putih. Oh, pakai kup putih turun bawah. Saya selalu juga pakai kup putih. Kup putih. Hari ni je putih. Esok hitam balik. Putih sekejap. Putih sekejap aja. Lepas tu hitam balik. Hitam balik dah. So sebab tu lah saya pakai emoji botol susu tu. Sampai sekarang saya masih pakai emoji botol susu tu sebabkan punca-punca macam gitulah. Sebab saya rasa saya terpinggir sebabkan saya seorang je minum susu botol. Yang lain semua ada susu asiat. Sebab tu yang lain putih. Ni tak kesian. Akak-akak saya semua putih, abang saya putih. Saya seorang je. Sampai akak saya cakap saya ambil anak dalam tong sampah. Kesian. Berapa sedih tu saya time tu. Ada ke patut akak saya kata saya ambil kat dalam tong sampah. Nanti ambil tepi jalan. Ada lagi seorang dia kata, jangan gelak sangat biasa dia tu. Ini dia ni. Sian dia. Ya, Noh ya. Tolong pergi ni buang. Dah tak nampak pipi dah tu. Dia kan ada jambang. Ni jambang tu sampai sini. Oh, Orang jambang kat sini. pergi buat nampak tua mak tengok. Ni